Anak merpati disambar helang, terbang ke titi di dalam huma. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Wazif Qaib bin Abu Zalifar Ikram. Saya berusia 12 tahun, bersekolah di SK LKTP Bukit Goh. Kod sekolah CBA 4021. Saya merupakan kuota murid di sekolah saya, penerima anugerah Duta Ikon Digital Negeri Pahang, penerima anugerah Tokoh dalam sekolah, penerima anugerah Gading Bersilang kategori anugerah khas, Duta Sasiah 2024 dan peserta Malaysia yang mewakili negara ke World Robot Games di Singapura. Saya amat meminati bidang penulisan dan pembacaan. Ini kerana saya percaya bahawa buku adalah jendela ilmu yang membuka minda kita kepada dunia yang luas. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi sebuah bahan bacaan yang telah saya baca berjudul Ahmad Amar. Untuk pengetahuan kawan-kawan sekalian, buku ini antara buku yang mencatat jualan terlaris di Malaysia. Buku ini disusun oleh Grup Penjejak Tamadun Dunia, diterbitkan oleh PTS Publishing House pada April 2015. Mempunyai 169 muka surat dan berharga RM18. Dari segi fizikal, dengan menggunakan gambar Ahmad Amar pada kulit buku, menjadikan pembaca lebih ingin tahu apakah istimewanya sosok Ahmad Amar. Ahmad Amar merupakan sebuah novel yang mengisahkan tentang kehidupan seorang pemuda bernama Ahmad Amar. Buku ini mengisahkan kehidupan Ahmad Amar, seorang anak muda yang memiliki semangat perjuangan yang tinggi dalam bidang dakwah dan pendidikan. Ahmad Amar bukan sekadar seorang pelajar cemerlang, tetapi beliau juga seorang insan yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Hebatnya Ahmad Amar yang tidak terkenal ketika hayatnya, tetapi disebut dan disanjung selepas kematiannya. Allahyarham Ahmad Amar, seorang remaja berusia 20 tahun, meninggal dunia di Turki akibat kemalangan jalan raya. Seawal muka ke-15 lagi, buku ini sudah memanggil saya untuk terus mendalami isi kandungan buku melalui warkah yang ditulis oleh ibu beliau, iaitu Puan Nur Azlina. Ibunya menceritakan perihal Ahmad Amar yang memiliki akhlak terpuji sedari kecil. Bapa beliau, Tuan Haji Ahmad Azam, menyifatkan pemergian beliau telah menjadi inspirasi kepada golongan muda. Dalam buku ini juga menggambarkan tentang watak Ahmad Amar yang amat dikenali orang di sekelilingnya, mempunyai budi pekerti yang baik, tekun, berdisiplin, taat dan bercita-cita tinggi serta menghormati orang tua. Kawan-kawan, ketika beliau menuntut di Universiti Marmara, Ahmad Amar telah berjaya menamatkan pengajian tentang sebuah kitab atau buku yang bertajuk Risalah An-Nur dalam masa 8 bulan. Agak mustahil bagi pelajar semuda itu untuk menguasainya. Kerajaan Turki telah memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ahmad Amar. Jasad beliau telah disemadikan di perkuburan Ayub Sultan menghadap Laut Golden Horn yang menempatkan lebih 60 jasad para sahabat Nabi, Aulia, Panglima Uthmaniyah dan orang-orang kenamaan di Turki. Pelajaran daripada buku ini, saya dapat belajar bahawa pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan adalah amat penting. Ahmad Amar mengajarkan kita tentang kepentingan menuntut ilmu bukan hanya untuk kejayaan dunia, tetapi untuk manfaat umat manusia. Selain itu, saya juga menyedari bahawa usia muda bukanlah penghalang untuk memberi semangat besar kepada masyarakat. Kematian Ahmad Amar bukan satu pengakhiran, sebaliknya menjadi pemangkin kepada ramai anak muda untuk terus berjuang dalam jalan kebaikan. Daripada pembacaan saya, antara nilai-nilai murni yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan seharian, antaranya, pertama, keikhlasan. Ahmad Amar melakukan setiap perkara dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan. Kedua, kesungguhan. Beliau sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berdakwah.
Ketiga, pengorbanan. Sanggup meninggalkan kesenangan demi berbakti kepada masyarakat. Keempat, kasih sayang. Memiliki hubungan erat dengan ibu bapa, sahabat dan guru-gurunya. Kelima, keimanan yang teguh. Sentiasa berpegang teguh kepada agama dan mengutamakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kesimpulannya, buku Ahmad Amar adalah sebuah karya yang penuh inspirasi dan patut dibaca oleh semua golongan, terutamanya anak muda. Semoga kisah kehidupan Ahmad Amar menjadi pedoman buat kita semua dalam mengajar kejayaan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.